Jom kita buat roti roll sardine cheese. Korang tahu tak, dulu setiap kali ada jamuan kelas, Erin mesti bawa bekal. Sebab Erin suka sangat kongsi makanan dengan kawan-kawan masa tu. Dan time tu di antara yang paling popular roti sardine yang Erin selalu bawa. Potong kecil-kecil masa tu, susun dalam pinggan. Mesti cepat je habis dulu. Masa rehat pun sama, ada yang bawa bekal sendiri, ada yang berkongsi. Paling seronok bila duduk ramai-ramai makan sambil bercerita. Sebab roti sardine selalu jadi pilihan kami. Tahu, ringkas tapi sedap. Bau sardine tu je dah boleh buat perut lapar. Sekarang kenangan tu kita hidupkan semula balik. Tapi kali ni dengan sentuhan baru, roti sardine roll cheese, rasa klasik yang kita rindu dipakaikan dengan keju yang lebih meleleh. Erin menggunakan Perfect Italiano mozzarella cheese, produk yang berkualiti tinggi. Untuk lebih rasa lemak, Erin letakkan mozzarella ni. Tahu, lebih kaya rasa dia. Kalau korang letak keju dia je, tak payah letak sardin pun sedap tau. Lepas kita letak telur, kita gorengkan dia. Mudahkan buat dia, sangat simple step-step dia. Okay, jom kita hidangkan dan kita nak bagi dekat sahabat-sahabat kita. Combination cheese dengan sardin memang sedap. Mesti sahabat kita lagi suka ni. Dulu makan sardin je, kali ni kita punya version ada mozzarella cheese ya. Setiap hari ada cerita, setiap resepi ada rasa bersama Anchor dan Perfect Italiano.